Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, saya rasa ini adalah antara salah satu orang kata gadget lah kot yang paling menarik yang saya jumpa pada tahun 2025 ni. Okey, jadi ini adalah satu ganggang telefon yang mana anda boleh sambungkan kepada device anda tau. Jadi benda ni nama dia Pop Phone. Okey, saya jumpa benda ni masa saya kebetulan tengah duduk berjalan dekat TRX waktu tu kan. Jadi masa duduk jalan tu saya duduk tengok-tengok kata, awak nampak macam ada ganggang telefon kat atas meja macam tu tau. Jadi dia ada macam colour tau. Jadi saya pun pergi tanya. Dia kata, oh benda ni sebenarnya boleh pakai dengan phone. Dia kata dengan device lain semua boleh pakai. Dia ada USB-C so kita boleh cucuk. So saya pun belilah satu. Harga benda ni dalam RM140 macam tu lah kalau tak salah saya kan. Jadi kenapa saya ambil warna ni sebab isi saya nak kelonggu ni lah. Jadi itulah. Jadi apa yang shocknya adalah bila saya duduk sembang ni kan. Dia rasa macam pendek kata macam nostalgia betul lah macam kita duduk sembang dulu-dulu kan. Dan benda ni bila saya duduk sembang dengan orang, maksudnya tengah duduk buat call kan, saya boleh dengar dan dia boleh dengar suara saya macam sebiji telefon dulu-dulu tau. Lepas tu saya rasa macam ni lagi shock lah sebab kita duduk pegang telefon ni kan macam bestnya. Kalau sekarang kan kalau kita duduk pakai handphone kan kena pegang handphone kat telinga macam tak open nak shock. Kalau macam ni memang best betul. Jadi suara saya sekarang ni sebenarnya direkodkan terus menggunakan benda ni masuk kat dalam saya punya iPhone. Saya nak buat macam zaman-zaman dulu kan. Dia kan dulu kan orang duduk kepit macam ni kan. Ni jadi iPhone saya ni dia tengah duk record lah benda ni. Tengok dia sambung dengan USB-C. Jadi macam mana suara saya? Okey ke tak? Lepas tu ada orang cakap, dia kata awak dengar macam duk cakap dekat public phone kan. Jadi itu satu lagi benda yang shock tau sebab bila saya try dengar suara saya dekat telefon yang satu lagi bila saya buat saja test call kan. Suara saya tu dekat belah sana dia dengar macam kita duk pakai telefon yang dulu-dulu yang ada ganggang tu. Memang retro betul lah. Lepas tu yang shock kan ni, bila saya boleh buat macam ni, saya boleh jalan-jalan merata. Lepas tu phone saya boleh pegang macam ni kan, duk pegang kan. Tu duk sembang dengan orang. Memang macam happy lah. Tapi adalah itu saya try lah sambil-sambil sajalah gatai pergi dekat KLCC kan. Buat macam ni lah, kepik kat bahu lepas tu duk sembang kan. Tangan duk pegang phone kan, lepas tu orang duk tengok kan. Tapi best lah, memang best. Lepas tu satu lagi benda yang saya suka kan kalau kita letak telefon kat telinga, kadang-kadang kan dia lama-lama dia panas kan. Kalau macam contoh duk sembang apa ke. Jadi bila saya buat macam ni, dia tak akan panas. Lepas tu telefon ni dia tak ada bateri apa tau. Dia memang power tu datang daripada telefon kita tu sendiri. Maksudnya dia pasif kat situ. Okey, lepas tu kan untuk pengetahuan anda bukan hanya boleh sambung benda ni dekat iPhone ke Android ke apa ke. Anda boleh sambungkan benda ni dekat apa saja device yang ada USB-C. Contohnya macam kalau anda nak pakai dekat komputer ke, dekat tablet ke, semua boleh. Anda nak guna untuk nak jawab call ke, anda nak buat untuk video call ke, nak buat conference call ke, nak meeting ke. Anda tahu tak saya dah try pakai Google Meet lah. Benda ni memang macam speaker tau. Jadi bila orang tengok kata, weh apa tu? Dia kata, ni lah ganggang telefon yang simple kan. So itulah dia. Kalau anda berminat, anda try lah cari. Ini adalah Pop Phone. Jadi kalau yang saya jumpa tu dia ada dekat TRX, nanti cubalah cari. Kok ada dekat tempat lain juga. Okay. Macam mana? Best kan? Saya rasa memang seronok lah, memang nostalgia betul lah benda ni. Kiri kanan. Jadi kalau letih kat belah kiri, boleh pakai belah kanan pula. memang lawak lah, serius. Okay, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan saja saya nak tunjuk dekat anda. By the way, macam mana suara saya kalau rekod ni? Okay ke tidak?